Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Berkaitan dengan isu zakat, iaitu kaedah baru yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Untuk makluman, setakat ini perjalanan urusan zakat ini masih dalam track, masih dalam jadualnya. Iaitulah untuk makluman, bila saya sebutkan pada Januari ini, penerima derma siswa pengajian Islam kali pertama, derma siswa perubatan, dan juga penerima bantuan umum dan iadah akan dapat secara besar, banyak pada Januari. Jadi tentunya gerak kerja dan proses menguruskan pengagihan ini adalah terlalu makan masa sedikit. Namun begitu, ada juga kalangan penerima yang menghantar lewat. Mungkin disebabkan dengan masalah birokrasi di universiti, dan juga ada setengahnya yang tidak mendapat maklumat tentang tarikh akhir penghantaran result ini. Ini di antara faktor-faktor yang menyebabkan kelewatan sedikit tentang proses pengagihan. Namun begitu, dia tidak menjelaskan bagi pelajar-pelajar yang menghantar result peperiksaan pada tarikh ataupun pada tempoh yang ditetapkan. Kemudian untuk makluman pelajar juga, Lembaga Zakat Selangor mulai sesi lepas, tahun lepas dan juga tahun ini, mereka melaksanakan satu usaha pemutihan. Pemutihan ini bermaksud mereka menyemak senarai-senarai penerima derma siswa dan juga bantuan umum, menyemak nama-nama mereka ini sama ada pernah ataupun telah mendapat tajian-tajian yang lain, sama ada di peringkat JPA dan juga MARA khususnya. Jadi untuk proses pemutihan ini tak nak dia memakan satu jangka masa sedikit, kerana jumlah penerima zakat Selangor ini ramai. Itu di antara juga perkara-perkara yang menyebabkan gerak kerja agak sedikit lewat. Namun begitu, pemutihan ini bertujuan kerana arahan daripada peringkat Majlis Mesyuarat di peringkat Lembaga Zakat Selangor untuk memastikan hanya pelajar-pelajar yang tidak mendapat mana-mana tajian langsung yang wajar dibantu. Dan bagi pelajar yang telah mendapat tajian JPA ataupun MARA, jadi sewajarnya mereka telah sudah dapat menampung keperluan mereka dalam pendidikan, dan kita melihat kepada rakan-rakan kita yang tidak mendapat mana-mana tajian. Jadi ini di antara gerak kerja yang dilakukan oleh peringkat Lembaga Zakat Selangor dalam proses melaksanakan pemutihan. Kemudian untuk makluman juga, Lembaga Zakat Selangor juga telah memberikan derma siswa zakat bagi peringkat pertama, iaitu melalui pemberian secara terus ke akaun pelajar. Dan insya-Allah bagi pelajar yang pada peringkat pertama ini dapati penerima derma siswa zakat ini wang mereka belum lagi masuk ke dalam akaun, jangan risau, proses memasukkan wang ke akaun secara terus untuk peringkat seterusnya sedang berjalan. Dan kita harapkan proses ini akan tidak terlalu lama, dan insya-Allah dalam tempoh yang terdekat.
Dan juga di peringkat pejabat SCP bagi penerima derma siswa zakat dan juga bantuan umum serta iadah yang menerima secara cek dan mereka kena mengambil cek tersebut di pejabat SCP. Untuk makluman, di peringkat pejabat SCP kita telah selesai melaksanakan kerja-kerja menulis nama-nama pelajar pada cek tersebut, dan sekarang ini kita akan melaksanakan proses mendapatkan tanda tangan di peringkat Education Malaysia, dan insya-Allah dalam tempoh yang tidak lama, saya berkeyakinan di dalam bulan paling lewat pun dalam awal Februari, jadi anda semua akan dapat menerima duit ataupun wang zakat tersebut. Itu insya-Allah saya beri jaminan. Dan walaupun begitu, dalam tempoh terdekat ini bagi penerima derma zakat ataupun penerima bantuan umum yang mungkin menghadapi masalah kritikal ataupun kecemasan dari sudut kewangan, bolehlah hadir ke pejabat SCP Selangor untuk berbincang bersama-sama. Untuk kami dan juga saya di peringkat pegawai SCP dan juga kaki tangan pejabat SCP Selangor, kita akan cuba membantu sedaya mungkin, membantu menyelesaikan apapun permasalahan di peringkat anda, khususnya berkaitan dengan urusan kewangan. Dan juga saya juga ingin ingatkan sekali lagi kepada para pelajar yang masih mungkin tidak dapat maklumat, iaitulah penghantaran keputusan peperiksaan. Saya mengharapkan agar selepas ini anda dikehendaki menghantar keputusan peperiksaan itu ke pejabat SCP Selangor di Mesir, kerana ada setengah rakan-rakan ataupun pelajar yang menghantar result peperiksaan ke Lembaga Zakat Selangor di Malaysia. Jadi bila perkara ini berlaku, menyebabkan proses pemakluman dan juga penghantaran report ke pejabat ke Lembaga Zakat Selangor di Malaysia ada sedikit masalah, menyebabkan pelajar mungkin dianggap terlewat dan sebagainya, walaupun mungkin telah menghantar result itu lebih awal. Cuma saya harapkan penghantaran result itu terus ke pejabat SCP Selangor, kerana kita nakkan dia dalam satu sumber, kita hantar sekali ke Lembaga Zakat Selangor. Saya risau, saya khawatir kalau anda menghantar terus ke Malaysia, mungkin di situ pegawai yang menerima result anda itu mereka tidak tahu ataupun mungkin mereka tidak arif atau tidak memahami bagaimana kaedah seterusnya sepatutnya bola itu sampai kepada siapa. Jadi kalau hantar ke pejabat SCP Selangor, insya-Allah kita akan uruskan dengan sebaik yang mungkin, dan saya harapkan proses ini dapat berjalan dengan lancar, dan saya harapkan dia tidak mengganggu pembelajaran anda semua. Dan insya-Allah jangan risau, perkara ini berjalan dengan saya ulangi, berjalan ikut pada jadual ditetapkan. Cuma ada beberapa proses-proses di peringkat Lembaga Zakat Selangor yang memerlukan pendetailan dan juga penelitian untuk manfaat bersama. Setakat itu sajalah yang penerangan ataupun penjelasan yang boleh saya berikan berkaitan dengan isu zakat ini di peringkat pelajar Selangor di Mesir. Jadi harap ia dapat berikan kefahaman dan juga penjelasan kepada anda semua. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.